Masalah motor RSX. Ini yang suka ni pasal masalah motor RSX kan. Isu masuk gear tak boleh, nak drop gear pun tak boleh. Sangkut keras macam ni. Ini banyak kena ke RSX, banyak gila kena. Isu dia bila dia buka, memang masalah spring clutch korang. Kau boleh tengok sini lah. Spring clutch korang ni aku cabut ni dulu lah. Okey, ini nampak nah. Spring untuk case motor RSX memang banyak putus spring ni lah. Jika kan tu spring halus ni agak sangkut sini. So dia akan main kau punya bintang bom yang berpusing masuk gear ni. Ni kita panggil bintang bom korang lah. Kalau motor Y16 apa semua banyak kena, kadang-kadang dia punya spring tu patah, tak pun dia punya skru ni longgar. Y16 banyak kena skru tu longgar. Tapi kalau untuk case motor RSX banyak kena spring kecil ni patah. Aku pun tak tahu kenapa dia bagi spring yang betul-betul halus ni dekat motor, sistem motor ni. So spring ni memang selalu patah, buat korang punya clutch tak boleh nak main, gear tak boleh nak main. So dia sangkut kat situ je gear-gear korang ni. Tu punca dia. Simple, tak perlu nak overhaul apa semua, gearbox lah apa semua. Padahal kau punya spring ni dia masalah. Tukar spring dah settle masalah. Sebab tu kalau ada pemasalah, datang bengkel lu, kita cek, try bawa, kita cek dulu. Jangan terus datang isi borang jumpa kat sini kata saya nak overhaul gearbox problem. Tak, gearbox susah gila nak masalah. Melainkan nak kena mendajal ke, minyak hitam jahanam ke je pecah. Jarang lah masalah gearbox ni sebenarnya kalau untuk motor segini sebenarnya. Cek dulu, ini biasa kena dekat motor RSX. Kau faham So untuk korang, tinggal berapa hari je kempen raya tak kosong kita ni. 28 hari bulan ni kita akan announce pemenang cash RM20,000 kita. So ada masa lagi untuk siapa nak menang kontes di kempen kita ni. So boleh datang ke Dania Garage, orang mana-mana buat pembelajaran and then join kempen kita ni. Dah lama tak kempen raya tak kosong, Dania Garage bersama M Justic, baju Melayu kucing. Dan nak raya ni, tak sabar nak raya.